Okay guys, hari ni Abang Ray nak cerita sikit tentang masalah yang berlaku dekat PC Abang Ray ni. Okey, sekarang masalah yang berlaku dekat PC Abang Ray ialah bila kabel ni disambung dekat sini, internet dekat PC tu tak dapat. Okey, sekarang kita tengok ni. Tak ada internet Tapi kalau kabel ni Abang Ray cabut ni, pasang direct terus dengan router kat depan, dapat internet. So bila jadinya condition macam ni, Abang Ray suspect ada masalah dekat konektor dalam dinding ni. Okey, jom Abang Ray nak tunjukkan cara-cara kita nak buat troubleshoot dekat dalam dinding ni. Okay, untuk buka dekat dalam dinding ni, kita perlukan screwdriver lah. So ni Abang Ray punya screwdriver set brand Hotak. Ni daripada DIY lah. Okay, so first kali kita congkil dia punya cover ni lah untuk dapatkan dia punya screw dia. Ketat juga ni. Okay, dah berjaya dikeluarkan. Okay, sekarang kita nak buka dia punya screw dia. Ada condition kat dalam dinding ni. So ini adalah konektor kat dalam dinding ni. So untuk buka dia tekan sikit ni. Ini adalah konektor dalam dinding female. Okey, dekat tangan Abang Ray ni adalah konektor RJ45 yang baru. Abang Ray baru je beli. So ni baru mendarat. So hari ni kita nak test eksperimen Abang Ray lah. Harap-harap menjadi lah. Kabel lama ni cabut je lah. Ok, dah berjaya cabut lah. Ok, so apa yang kita kena buat, so kita panjangkan lah dia punya ni agak-agak lah. Kita nak potong dia punya cover ni. Ok, so slow, jangan kuat sangat. Jadi kan ada putus kabel dalam ni, lagi masalah. So kita punya agak-agak je lah. Keluarkan kabel yang banyak-banyak ni. Dia ada tulang tengah ni. Macam sotong ada ni, tulang tengah sotong ni. Potong dia. Kacau ni. Okey, perhatikan dekat konektor RJ45 ni ada A dan B. So connection dia kena ikut color ni dan mengikut huruf B lah. So untuk susunan ni dulu, kita buka dia punya wire yang berpintal-pintal ni. Kita asingkan jadi satu-satu lah supaya senang dia punya nak masuk dekat konektor tu. So kita nak bagi dia straight ni, kita masukkan tadi kulit dia ni, yang kita potong tadi tu kulit dia ni. So kita tarik satu-satu bagi dia jadi straight. Tapi kena picit lah, bukan setakat masuk je. Dia kena kan dia picit dan bagi dia straight. Okay, so kau perhatikan wire ni dah disusun mengikut color dia, ikut surutan lah. So kita nak bagi dia straight. Dia straight, kita bengkok-bengkok ke atas bawah dia supaya dia jadi lurus. Walaupun tak apa lurus, tapi kita cubakan jadikan dia lurus juga. Okey, nampak. Dah lurus ni, kita ambil gunting ni, kita gunting dia bagi dia straight. Gunting bagi straight. Okey. Okey, korang perhatikan. So kejap lagi kita akan masuk kat sini. So kita akan letak dekat B punya susunan color. So kita letakkan dia punya kabel ni dekat laluan alur dia lah yang disediakan. So sekarang masing-masing dah masuk. So kita just tekan je. Okey. Test lagi. Kuat dah ni. Nampak macam kuat dah. Sekarang kita nak test sambungkan ni dan kita tengok dapat ke tak internet. Jom. So ini kita tengok sambung internet. Sebelum kita masuk kat dinding ni, kita test dulu lah. Nanti ada skru-skru tak jadi kan. Penat lah. Okey, sekarang dah ada internet. Alhamdulillah, berjaya. Okey, nampaknya internet berjaya di restore. So
So that mean connection kita telah berjaya lah. Kita test connection tadi, so kita masukkan dekat slot dia lah. Okey. Okey, siap. Tutup balik dia punya ni penutup. Okey, dah siap. Okey, untuk pastikan Abang Rin dapat speed internet yang Abang Rin subscribe dengan Unify iaitu 100 Mbps. So kita buka website Unify ni, kita test dia punya speed. RJ45. Gling 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 gling.